Jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Nampak? Maksud sebenar, dan jangan kau pegang dengan kedua tanganmu akan yang haram. Faham? Tak boleh pegang hak haram. Kenapa pegang hak haram? Hak contoh muda, kau puang. Kau puang pegang orang lelaki, pipi tangan. Nak? Padahal diharamkan, sebab tu dia panggil mahram. Nah, dia ada mahram, ada ghairu mahram, ada ajnabiyah. Dia memang dah di jenis orang lelaki ni, dia berakhir seronok pegang tangan perempuan. Seronok pegang tangan perempuan. Berasa lain tau. Mana sedap dengan kita pegang tangan Tok Imam. Lain boh. Nampak tak? Dia tangan perempuan, tuan buat perempuan ni dia cah dia negatif. Laki-laki positif. Nampak? Positif negatif to be lettery. Betul tak kalau kita sambung? Tapi kalau positif dengan positif tu bit api tau. Tak tu bit api lah. Dia panggil one way. Faham tak? Siapa bijak? Allah lah bijak. Lepas tu dia buat budak-budak tak sampai umur hak keinginan, tak ada hak. Nak kawan dengan perempuan boleh. Nak tidur mah dia boleh. Tidur dengan perempuan boleh? Boleh. Berapa umur perempuan? 6 tahun. Lelaki 7. Dah ha. Pasal hak tu tak ada keinginan benda. Yang ada keinginan main. Tengok masa kita budak-budak kecil tu kan main aja, main masuk-masuk dengan puang. Gaji tak? Oh suka sangat kalau boleh main dengan orang budak puang. Kita umur 7, budak puang umur 5. Oh kita masuk awak asyik dagang se. Oh dia asyik dagang. Tak. Buku dalam pasir, bubur dalam kertas wak khabar kosong. Betul tak? Atau jojo atas tangga. Nasi dagang pun pasir tu, nasi minyak pun pasir tu juga. Nampak tak? Ada panggil main. Puas dah main masak-masak, main dia pula. Main pondok-pondok. Faham tak? Kat rumah bertutup, duduk dengan beledi, ada tangga dengan plywood. Belakang rumah, pergi pokok pisang. Nak? Lepas tu main kahwin-kahwin. Ada tak main kahwin-kahwin? Ada. Zaman kecil, umur 5 tahun main kahwin-kahwin. Pas kahwin, masuk dalam bilik 2 orang. Kan tidur kan lawan dok 2 orang. Ada apa-apa tak berlaku? Tak. Cila ni lelaki umur 26, puan 19 main kahwin-kahwin. Nampak? Tiga main kali pondok-pondok tidur. Jeng, tubik baby pondok pula. Apa? Allah bijak sana. Bila cek gitu, tidak ada keinginan, tak ada hukum. Mu nak gendong puang ke, puang gendong mu ke, mu nak dukung atas belakang, tak ada masalah. Bergapok naik atas kepala, tak ada masalah lagi. Tapi sampai hak keinginan, dia kena jarak. Tak usah kata hak tua macam kita ni. Anak kita, laki puang, adik-beradik tula. Nampak? Wa farriquhunna fil madaji'. Nabi kata, hendaklah kamu pisahkan anak kamu yang laki-laki dengan anak kamu yang perempuan. Jangan tidur sekatil bila umur 10 tahun. Nampak lagi? Tu anak. Adik-beradik, mak tula, pak tula, tok ki tula. Gitu pun Nabi suruh farriqu pisah. Tidur bilik suku. Kalau tak cukup bilik, adik-adik lelaki tidur luar, adik-adik puang tidur dalam. Hak umur 10 ke bawah, 9 ke bawah, boleh. Sekatil tak apa, selimut tak apa. Umur 10 balik dah. Kadang-kadang tak balik lagi. Tapi hak dia bahaya. Nampak? Waktu masuk, tak kata satu, ini bahaya dah. Waktu terdengar ni couple, budak 7 nang. Awet 7 nang. Balok, tak kata satu. Dia hak lebih dah. Pak Nabi aja dah umur 10, adik-beradik pak tula, mak tula, tok ki tula, kena tidur suku. Kalau lain jantina. Faham?